Assalamualaikum, selamat petang, selamat hari raya. Okey, petang ni saya nak buat patin tempoyak. Raya kedua ni kita nak makan patin tempoyak. Makan nasi ya. Semalam tak dapat makan nasi, kita nak buat patin tempoyak. Okey, bahan-bahannya telah dikisar tadi, cili api dan berbagai lah tadi ya. Ramuan-ramuannya masukkan. Okey. Okey, dikacau. Okey, masukkan tempoyak ya. Ni tempoyak. Masukkan semualah. Patin tempoyak ni first time ni saya nak masak ni. Tak tahulah. Minta sedap lah saya masak kali ni. Patin tempoyak ya. Kita masukkan daun kesum. Daun kesum ya. Kita masukkan ke dalam. Kasih dia wangi sikit. Marvelous. Tu dia, memang betul-betul bau tempoyak. Okey. Kita masukkan daun kunyit ke dalam. Kunyit. Okey. Kita masukkan air ya. Air. Okey, kita masukkan ikan ya. Ikan telah dipotong. Ikan patin tadi, pagi tadi saya mancing. Inilah hasilnya, dapat seekor. Jadilah kita buat lauk. Dapat ketul. Ya. Pagi tadi mancing. Kita masukkan asam keping. Okey. Lepas tu asam keping, gaul. Kita gaul sampai mendidih ya. Kasih ikan tu masak. Kita masukkan timun ya. Timun. Okey. Gaul. Okey, last sekali kita letak garam. Okey. Selamat mencuba patin tempoyak Zul. Chef Zul masak.